Peppa Pig sepatutnya tidak tahu kewujudan kita. Tetapi, selama bertahun-tahun, rancangan ini telah melanggar peraturan itu lebih banyak kali daripada yang anda jangkakan. Watak-watak merenung terus ke arah kamera. Pencerita diakui secara terang-terangan. Hari ini, kita akan melihat detik-detik terbaik di mana dinding keempat dipecahkan dalam Peppa Pig. Mari kita mulakan dengan detik pecahan dinding keempat yang paling gila dalam keseluruhan siri ini. Dalam episod arcade, selepas satu episod penuh memenangi setiap permainan dan mengumpul timbunan token yang banyak, Peppa dan keluarganya berjalan ke kaunter hadiah dengan harapan mendapat sesuatu yang menakjubkan. Cik Arnab menyerahkan hadiah utama iaitu sebatang pensel. Bukan trofi, bukan anak patung haiwan gergasi, Hanya sebatang pensel biasa selepas sepetang berusaha. Pencerita cuba memandangnya secara positif, menegaskan Peppa benar-benar suka pensel barunya itu. Tetapi sebaik sahaja menerimanya, Peppa memandang terus ke arah kamera dengan wajah yang menceritakan segalanya tanpa perlu berkata apa-apa. Dia tidak perlu berkata apa-apa. Pandangan itu sahaja sudah memberitahu seluruh penonton bahawa sistem hadiah arcade adalah satu penipuan. Dan kita baru sahaja menyaksikan seorang kanak-kanak berumur 4 tahun belajar pengajaran itu secara langsung di hadapan kamera. Tetapi pemecahan dinding keempat yang paling luar biasa dalam keseluruhan rancangan berlaku dalam episod Lawatan Pawagam. Keluarga itu sedang duduk di dalam pawagam dan pencerita mula bercerita seperti biasa. Kecuali kali ini, sebelum dia sempat menghabiskan ayatnya, seluruh pawagam berpaling dan menyuruhnya diam. Hari ini, Setiap watak, serta-merta, pencerita itu benar-benar berhenti bercakap. Untuk satu saat, seluruh pelakon secara kolektif mengakui bahawa pencerita itu wujud, bahawa dia berada di dalam bilik bersama mereka dan bahawa mereka bosan dengan dia yang bercakap semasa filem itu. Ini bukan sekadar isyarat halus. Ini adalah dinding keempat yang dirobohkan oleh sekumpulan orang. Sekarang, mari kita kembali ke episod pertama, Peppa Pig Lopak Berlumpur. Semasa intro, Peppa memandang terus ke arah kita dan kemudian dalam episod itu, dia melompat ke dalam lopak dan mengumumkan, "Saya suka lopak berlumpur," sambil memandang terus ke kamera. Saya suka lopak berlumpur. Dari awal lagi, rancangan ini sudah melayan kita seolah-olah kita berada di dalam bilik bersama dia. Bukan seperti penonton yang tidak kelihatan yang menonton dari tempat yang jauh. Terdapat juga versi yang lebih tenang tentang ini dalam permainan kertas. Apabila Madam Gazelle memuji pokok kertas Molly Mole, itu adalah perkara paling hebat yang pernah dia lihat. Edmund Elephant jelas tidak yakin. Dia memandang terus ke arah kamera seolah-olah memeriksa sama ada kita mendengarnya sama seperti dia. Berjaya ke? Syabas, Molly. Dan kemudian, apabila Madam Gazelle dengan santai berkata, Ya, kamu perlukan kesabaran untuk membuat animasi. ia terasa kurang seperti ayat untuk kanak-kanak dan lebih seperti rancangan itu secara senyap-senyap menerangkan dirinya terus kepada kita. Dalam episod Bad Emas, Peppa pergi lebih jauh lagi. Dia sebenarnya menyebut tajuk episod itu dengan kuat, seolah-olah dia sedang memperkenalkan rancangannya sendiri. The Golden Pink Supreme. Sebenarnya, secara teknikal, ia memang rancangan dia sendiri. Kemudian, dalam episod itu, Wendy Wolf berpaling ke kamera dan berkata, Macam Cinderella. bercakap terus kepada penonton dan bukannya watak-watak lain. Dan pada penghujungnya, percikan lopak berlumpur menjadi begitu liar sehingga lumpur benar-benar terpercik ke seluruh skrin. Kekacauan itu seolah-olah menembusi terus keluar dari TV. Hela yang sama muncul sekali lagi dalam festival berlumpur. Tanah telah bertukar menjadi lopak lumpur yang besar selepas beberapa hari hujan dan apabila Daddy Pig melompat masuk, percikan itu menutupi seluruh skrin. Rancangan itu bukan sekadar bercakap dengan kita lagi. Ia menganggap skrin itu sendiri sebagai sebahagian daripada dunia. Keadaan menjadi benar-benar pelik dalam episod Dunia TV. Susi Kambing menghidupkan televisiannya dan rancangan yang dimainkan ialah Peppa memperkenalkan dirinya dengan cara yang sama seperti di permulaan setiap episod sebenar. Ini bermakna dalam dunia Peppa sendiri terdapat rancangan TV yang dipanggil Peppa Pig dengan intro yang sama seperti yang kita lihat dalam siri sebenar. Rancangan itu pada dasarnya mencipta cerminan dirinya sendiri di dalamnya. Perkara yang sama berlaku dalam episod Kamera Video Ayah. Daddy Pig sedang merakam keluarganya dengan kamera. Dan dalam babak terakhir,
Peppa tiba-tiba bertukar menjadi pengacara dan memperkenalkan semula George, Mummy Pig dan dirinya sendiri hampir sama seperti pembukaan rancangan sebenar. Ini adik lelaki saya yang comel, George. Untuk seketika, Peppa bukan sekadar watak dalam Peppa Pig. Dia adalah pengacara Peppa Pig di dalam Peppa Pig. Dalam parti Adiwira, Miss Rabbit sedang menguruskan kekecohan parti apabila dia memandang ke arah kamera dan berkata, Selagi tiada tingkap yang terbuka, seolah-olah dia sedang memberi amaran terus kepada kita. Pencerita juga terlibat sama. Dalam kolam batu, selepas Peppa mengadu tiada pasir, pencerita berkata, Peppa dan George suka membuat istana pasir. Dan kedua-dua kanak-kanak itu terus memandang ke arah kamera. seolah-olah mereka baru sahaja mendengar seseorang bercakap di atas kepala mereka dan ingin memastikan sama ada kita juga mendengarnya. Di Wildflower Wood, pencerita menyelitkan satu fakta secara rawak. Latin ialah satu bahasa dari zaman dahulu. Dan Edmund Elephant mengangguk seolah-olah dia mengakui pencerita secara langsung. Yang bermaksud, pencerita itu bukan sekadar audio latar belakang. Dia cukup hadir dalam dunia itu sehingga watak-watak boleh benar-benar bertindak balas terhadapnya. Daddy Pig mendapat detik istimewanya dalam larian santai. Selepas makan terlalu banyak spageti sebelum perlumbaan, dia memandang terus ke kamera dan mengaku, Saya rasa saya tak sepatutnya makan terlalu banyak spageti. Ia sebenarnya adalah permohonan maaf secara langsung kepada penonton. dan dalam pengumuman besar, selepas mendedahkan bahawa Mummy Pig sedang mengandung, Peppa mula bertanya soalan susulan yang berbahaya tentang bagaimana bayi itu boleh berada di dalam sana. Daddy Pig memandang terus ke skrin. Benar-benar tidak berdaya, diam-diam merayu kepada penonton supaya menyelamatkannya daripada perbualan itu. Rancangan khas belajar abjad penuh dengan detik-detik seperti ini. Semasa segmen F, Peppa menyanyi Saya seekor katak kecil. sambil merenung terus ke arah kamera, seolah-olah dia membuat persembahan khas untuk kita. Menjelang mereka sampai ke huruf M, seluruh keluarga sedang melompat dalam lopak berlumpur sambil merenung ke arah kamera seolah-olah mereka mahu memastikan kita setuju dengan pilihan hidup mereka. Lagu katak yang sama itu muncul sekali lagi dalam katak, cacing dan rama-rama. Dan pada akhir episod, Peppa berhenti bercakap dengan kawan-kawannya sepenuhnya dan hanya memberitahu penonton secara langsung yang mana satu dia paling suka. Tapi saya paling suka katak. Dalam soft play, Daddy Pig memandang ke arah kamera sebelum masuk ke kawasan permainan dan berkata, Saya akan masuk ke dalam sana dan tersekat. dia sedang meramalkan masa depannya sendiri dengan kuat kepada kita dan kemudian ia berlaku tepat seperti yang dia katakan. Dalam episod Hari Jadi Ayah Pig, selepas seluruh keluarga melompat ke dalam lopak berlumpur sebagai kejutan hari jadinya, Ayah Pig berpaling ke arah kamera di penghujung sekali dan berkata, Ini adalah hari jadi saya yang paling hebat pernah saya alami. dia bukan bercakap dengan Peppa atau Ibu Pig. Dia bercakap dengan kita. Seolah-olah dia memang mahu kita tahu betapa gembiranya dia. Edmund Gajah mendapat saatnya di kincir angin. Selepas menerangkan dengan tepat bagaimana kincir angin menjana elektrik, pencerita mengatakan dia agak pandai juga. Edmund Gajah memang agak bijak. Dan tepat pada masanya, Edmund tersenyum lebar ke arah kamera seolah-olah dia telah menunggu sepanjang hidupnya sebagai budak kecil yang bijak untuk seseorang secara rasmi mengiktirafnya. Malah, imajinasi pun tidak selamat daripada perkara ini. Dalam episod Kapsul Masa, Peppa membayangkan masa depan di mana dia dan rakan-rakannya tinggal di bulan. Danny Dog membayangkan dirinya menerbangkan roket angkasa dan semasa dia melakukannya, dia berpaling dan berkata terus kepada kamera. Dan saya akan menerbangkan roket angkasa. Dia memecahkan dinding keempat semasa berada dalam imajinasinya sendiri yang menimbulkan persoalan. Adakah Danny tahu kita wujud walaupun dalam lamunan hariannya sendiri? George, ada satu momen yang comel dalam episod Doktor Gigi. Selepas mendapat laporan kesihatan yang baik daripada Doktor Gajah, pencerita berkata George sangat bangga mempunyai gigi yang bersih. George sangat bangga mempunyai gigi yang bersih. Dan George terus berpaling ke kamera dan menunjukkan giginya seperti dia berada dalam iklan ubat gigi. Cik Arnab, ada momen yang paling huru-hara. Semasa pertandingan nyanyian, Cik Arnab mempersembahkan rap penuh tentang setiap pekerjaan yang pernah dilakukan, menyenaraikan perkara seperti ahli bomba, penyelam skuba dan pustakawan,
malah mengingatkan semua orang bahawa dia pernah menerima pingat daripada ratu. Dia mengakhiri semuanya dengan secara literal berkata, boom, dan menjatuhkan mikrofon. Tetapi pemecahan dinding keempat yang sebenar ialah arah pandangannya sepanjang masa itu. Bukan kepada para juri, bukan kepada sesiapa pun dalam adegan itu, tetapi kepada kita. Ia seolah-olah dia telah menunggu selama 8 musim menjalani apa yang terasa seperti 50 pekerjaan berbeza untuk seseorang akhirnya bertanya kepadanya tentang etika kerjanya. Dan sekarang, apabila dia sudah berada di atas pentas, dia benar-benar memastikan kita nampak sendiri. Jadi, itulah dia. Peppa Pig sebenarnya telah diam-diam memecahkan dinding keempat sejak episod pertamanya dan ia tidak pernah benar-benar berhenti. Detik mana yang paling mengejutkan anda? Beritahu kami di ruangan komen. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi dalam video seterusnya.